Oh, untuk sewakan helmet, abang nak letak live tracker ni bang. Memang sesuai bang. Ini contoh helmet yang saya ada lah. Helmet ni kalau abang nak letak kan, abang just cari pot yang sesuai je bang. Abang selit kan, yang ni keychain abang jangan pakai lah kalau letak dekat helmet kan, sebab dia ruang terhad. Abang selit dekat sini bang. Ada satu tempat ni memang lipis dan bila orang pakai helmet tak rasa. Nampak saya selit kan. Kat belakang polystyrene tu. Ini keychain ni abang jangan pakai lah. Ini saya tunjuk contoh, saya dah selit kat situ. Nampak ini keychain dia, keychain yang tracker tadi tu. Ini kalau kita pakai, tak ada kesan apa-apa dekat orang yang kita sewakan helmet tu. Contoh nanti kita nak buat bunyi kan, baru dia dengar sebab saya selit dekat sini. Tapi untuk pemakaian tak ada efek apa-apa bang. Abang punya tracker memang terselit elok sebab tadi saya masukkan ketat kan. So bila abang selit tu, dia kejap elok kat situ, dia tak akan tercabut lah. So untuk sewakan helmet, abang kena cari pot yang sesuai dekat helmet tu. Selit-selit je bang. Yang ni pun sama juga. Ada banyak. Yang ni lagi senang. Dia ada satu pot yang luas sikit dekat sini bang. Selit-selit je masuk. Selit lagi ketat lagi bagus sebab dia tak tercabut lah. Helmet boleh untuk tracker yang abang nak pakai tu. Mana tadi? Oh, saya dah selit kat sini. Alright. So kalau kita nak cabut kena korek sikit lah. Alright. Okay, ni dia punya tracker. So kalau abang nak untuk sewakan helmet, boleh bang, lepas. Abang boleh pilih sama ada yang bulat tu untuk iOS dan yang ni untuk Android punya. Tekan back ni bang.